Siapa yang suka filem action, kena tonton filem ni. Siapa yang suka filem melodrama, kena tonton filem ni. Siapa yang suka filem komersial, tonton filem ni. Siapa yang sedang bertarung dalam hidup dia, dalam apa-apa saja pertarungan, kena tonton filem ni. Tarung Unforgiven, arahan Raza Hisham Rashid. Sebelum saya tonton filem ni, saya nak tengok review daripada Mat Don. Tapi bila saya tengah tonton awal review Mat Don tu, dia kata dia nak bagi sedikit spoiler, jadi kena tonton dulu filem. Alang-alang saya ada pergi Sibu Sarawak untuk kursus, saya pun tonton filem Tarung Unforgiven. Sebab saya tinggal dekat Daro, Sarawak, tak ada panggung wayang, jadi saya pergi Sibu. Itu pun ada satu saja panggung di Sibu. Ada masa saya tonton. Saya dalam spoiler Mat Don punya review, dia sentuh tentang yang dia rasakan kelemahan penceritaan konflik, penulisan konflik dalam filem ni. Saya tak setuju dengan Mat Don. Kenapa saya tak setuju dengan Mat Don? Sebab pada saya, untuk satu filem yang ini, tak kiralah nanti ada sequel ataupun prequel, saya sudah berpuas hati. Sebab untuk sesebuah filem, kebiasaannya karakter utama adalah driver kepada penceritaan filem itu. Pada saya, Nurul Aiman sebagai pelakon utama dan juga penulis lakon layar Raza Hisham dan Amar, dan juga Raza Hisham sendiri selaku pengarahnya, dah membawa direction watak utamanya sebagai pemeran utama yang bertarung jiwanya. Setiap nafas yang Mirul Aiman ataupun Hatta dalam filem ni, dia bawa nafas saya juga dalam filem tu, walaupun dalam panggung tu sejuk. Dan sejuk bukan semata-mata sejuk, tapi nafas yang dibawa oleh Mirul Aiman ataupun Hatta dan nafas saya seiring. Ketegangan watak Mirul Aiman dan juga perkembangan watak daripada Act 1, Act 2 dan sampailah Act 3, saya rasa berjaya. Kalaulah ini bukan debut filem Mirul Aiman, saya rasa tak berlebihan kalaulah habis tahun 2026, Mirul Aiman mungkin boleh menang pelakon filem terbaik. Tapi kebiasaannya untuk pelakon yang baru pertama sekali berperan dalam filem, kebiasaannya dia berpeluang untuk menang pelakon harapan terbaik pada tahun 2026 ni. Shot ni adalah antara shot yang selalu diletakkan pada Hatta pada awal-awal babak Act 1 dan Act 2. Tapi sampai habis, perkembangan watak tu dia naik dan turun. Terutama apabila Act 2, apabila Hatta bertarung konflik dengan kakaknya yang tak nak sesuatu. Kena tonton filem lah, tak nak apa. Dan antara babak-babak kecil yang memberi makna kepada saya juga adalah apabila Sofia anak kepada Aisyah, itu anak saudara kepada Hatta. Ada satu babak, nanti kena tengok sendiri dalam filem ni sebenarnya. Satu babak yang kena tengoklah, siapa yang dah tonton baru tahu. Babak ni memang kalau orang Indonesia kata merinding.
apabila babak antara Aisyah dan ibunya yang sedang tidur tu memang sangat menyentuh jiwa. Saya tak nak review, ni bukanlah review sangat, tetapi sekadar apresiasi. Kenapa saya sebut di awal tadi, saya call back. Siapa yang minat filem action, dalam ini memang penuh action. Sebab babak-babak silatnya jelas. Dia bukan semata-mata babak silat. Dia kena faham. Satu, silat. Yang kedua, action pertarungan moden. Kena tengok. Ada dua. Dalam filem ni, lakon layarnya jelas. Dibawa oleh kedua-dua watak utama, Hatta dan Isa. Silat dan pertarungan moden. Jelas. Siapa yang minat filem action, kena tonton filem ni. Sebab action sequence-nya sangat-sangat jelas. Sebab wide shot-nya, following shot-nya, close-up shot-nya disusun dengan baik dalam suntingan. Maksudnya tendangannya, lipatannya nampak jelas, tak bergegar-gegar lah. Itu siapa yang minat filem action. Siapa yang minat filem melodrama, dalam ni jelas. Maksudnya babak pertarungan dalam filem ini, kalau yang saya lah, ini pengalaman sinema saya lah ya, apabila saya menonton babak pertarungan yang fizikal, saya bukan semata-mata melihat pertarungan fizikal, tetapi pertarungan jiwa Hatta itu terjelma dalam scene pertarungan tu. Itu yang mahal sebenarnya. Jadi nak tonton action ada dalamnya, nak tonton melodrama ada dalam satu babak. Dan kenapa saya kata saya tak setuju dengan Mak Don? Mak Don beritahu ada satu watak yang mana karakter developmentnya tak jelas dan mungkin tak berapa itu menurut Mak Don. Mungkin betul satu part, tetapi saya melihat maker ataupun penerbit dan pengarah faham commercial value yang nak dibawa, supaya filem yang baik kena ada revenue yang baik. Jadi sebab itu dia fokus pada perkembangan watak Hatta sahaja. Mungkin perkembangan watak yang kurang yang disebut Mak Don tu dia simpan untuk sequel ataupun prequel. Jadi korang kena tonton filem ni yang diterbitkan bersama Raza Hisham dan juga Eddie Ashraf melalui Alfaz 47. Jadi Raza Hisham tak boleh kita nak nafi, saya memang bias, saya memang minat dengan pengarahan Raza Hisham Rashid. Jadi tak payah cakap banyak, kena tonton filem ni. Kena tonton filem Tarung Unforgiven. Dan siapa yang minat review, saya review yang antara saya minat adalah Mak Don. Tapi kenapa tak banyak subscriber ya? Tolonglah subscribe Mak Don punya channel, sebab dia punya review sebenarnya sangat baik. Sangat baik, bukan sangat baik lah. Sangat baik. Tonton Tarung Unforgiven. Saya tak nak bagi star, tapi saya sebenarnya dah lama nak buat review macam-macam filem, tapi baru hari ni berkesempatan. Jadi maksudnya apa? Itulah star, gambaran star atas filem Tarung Unforgiven.